Apa maksud funnel dalam digital marketing dan kenapa ia penting? Baik, apabila kita bercakap tentang funnel marketing, funnel ni adalah corong. Okey, apabila kita nak capture the audience untuk membeli produk ataupun servis kita, dia ada 3 ataupun 4 fasa yang paling utama lah. Funnel AIDA, iaitu AIDA. Funnel yang pertama adalah awareness. Di mana apabila kita buat konten, kita buat marketing, objektif utama kita adalah untuk mendapatkan awareness. Ingat, awareness ni hanyalah untuk bagi orang nam kita sahaja. Apabila mereka sudah pun nampak kita di fasa awareness, kita nak meningkatkan mereka punya interest terhadap produk, servis ataupun brand kita. Kita kena bagi mereka tahu tentang produk, servis dan juga diri kita. Ingat, fasa pertama awareness untuk bagi orang nampak. Fasa yang kedua, interest adalah untuk bagi mereka tahu. Dan yang ketiga adalah apabila mereka dah tahu dan mereka aware yang mereka mungkin perlukan produk ataupun servis kita, kita kena pastikan mereka ada desire. Desire adalah fasa di mana bagi mereka percaya. Okay? Pertama, nampak. Yang kedua, tahu. Yang ketiga, percaya. Dan seterusnya fasa yang terakhir dalam funnel marketing AIDA adalah action. Barulah prospek tersebut, bakal customer tersebut akan take action untuk menghubungi kita ataupun untuk membeli dengan kita. Jadi, ramai orang apabila mereka buat marketing, mereka fokus kepada fasa yang paling akhir, iaitu terus buat promosi dengan harapan orang terus membeli. Tetapi macam mana orang nak beli dengan kita kalau mereka tak pernah nampak, mereka tak tahu, tak kenal dan tak percaya. Jadi sebab tu funnel marketing sangat penting bila kita nak buat gerak kerja marketing. Apabila kita dah faham the funnel marketing tersebut, barulah kita tahu apa jenis konten yang kita nak kena buat untuk setiap fasa tersebut. Okay? Jadi itulah ceritanya tentang funnel marketing.